Faizal, kau tolong aku siasat siapa yang terima kat lobi sampai anak dia boleh dapat jawatan dalam rumas. Dan aku rasa orang yang sama terima kat lobi untuk naikkan dia sebagai CEO. Kau start korek satu-satu daripada board of director. Okey bos, saya siasat sekarang juga bos. Hello. Hello. I nak you buat satu kerja untuk I. Ya, kau nak apa? Jasmine! Allah, Chef. Apa tu, Chef? Oh, ni. Buat apa orang kat mana? Nak timbang. Bagus. Nak timbang. Makanan dekat meja baby siap? Dah, saya dah check semua and everything perfect. Perfecto. Yes. Good. Makan RM5. Potong dulu baru makan. Hingga Datuk. Biasa. Sama-sama. Kenapa nasi ni rasa lain? Tak, rasa lain. Ya, kenapa Datuk? Nasi ni rasa tak macam selalu. Nasi ni rasa keras. Kan cakap kat kau. Tapi tu kau beras. Awak berdua jangan main-main. Saya duta Brothers Band. Saya tahu ini bukan kualiti Brothers Band. Jasmine, pilihan macam anda. Maafkan kami, Datuk. Kami ganti yang baru. Macam mana pula nak ganti baru? Dia tak ada beras Jasmine. Apa ni? Restoran ni tak ada kena jaga hygiene ke? Puan, kenapa Puan? Ya Allah, macam mana boleh lipas? Mana saya tahu. Restoran nampak je mewah, tapi servis macam ni. Lebih baik awak tutup je lah. Puan, saya betul-betul minta maaf. Tuan-puan, ada yang boleh saya bantu? Ada masalah ke? Awak tak nampak ke lipas ni tengah berenang-renang dekat sup saya? Berenang? Restoran ni nampak je mewah, tapi kebersihan tak reti jaga langsung. Saya betul-betul minta maaf. Saya minta maaf, tuan. Cukup, saya akan saman restoran ni. Puan. Seharum bunga jasmin